Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komander Muhammad Irfan bin Haslan dan pada hari ini saya akan mengupaskan satu hadis yang tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Taman Orang Soleh, terjemahan Imam Nawawi. Seperti yang kita tahu, menyebarkan hadis adalah satu perkara yang amat dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, pada minggu ini saya akan menerangkan satu hadis yang bertajuk kelebihan bertakwa. Sebelum itu, apa itu takwa? Menurut Saidina Talak bin Habib rahimahullah, takwa ialah amalan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kelebihan bertakwa ini. Antaranya ialah dari surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Terdapat juga daripada surah Al-Ahzab ayat 70, iaitu wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Seterusnya, hadis yang menerangkan tentang kelebihan bertakwa ialah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wahai Tuhanku, saya meminta daripadamu petunjukmu. Perasaan takut kepadamu, tidak melakukan perkara yang engkau tidak sukai, dengan jiwa yang kaya." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kesimpulan daripada hadis ini, kita perlulah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sebagai hamba Allah ini perlulah melakukan amalan kerana Allah, bukan melakukan kerana dunia, bukan kerana orang yang suruh, tetapi kita melakukannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berharap hadis ini dapat membantu orang yang tidak tahu tentang takwa. Serta Assalamualaikum.